jua kau jang oi balik ke kampung. Balik jua kau jang oi balik ke kampung. Alahai anak oma, alahai anak oma, lama bona kau jang oi boy merantau. Tak ada berita pun kau kirimkan. Alahai anak oma. Iyalah kau jadi soja aja. Habis lo, Mak. Abi, apa pula kau jauh kau? Jual dadah. Oma ni dosa ya. Jangan Oma berhibur berhati hibur ke bandar sebekojo mengumpul otak. Tak berduit, Mak oi. Kita dihina apa nak buat? Sudahlah. Kau tak isi kaya, jangan kerja pagi petang. Tak kira siang ke malam, muka lubang menaik pitam. Bergunting pun ese jarang. Sian ayo anak oma, sian ayo anak oma, menderita kau jang oi dirantau orang. Menderita kau jang oi dirantau orang. Mak, Apa lain? dah berapa nak milah tu, Mak? Bila pula beranak Nikah pun belum. Kau yang tak nyampe-nyampe. Milah tak ada nikah, Mak. Iyo. Suka mana kau jang? Apa tak suka Mak? Anak 5 tunggu dia orang. Ini pula dara. Jogi se tu. Nak ke mana pula kau tu jang? Rumah Milah. Macam tak ada orang lain. Kojab ya, Mak. Jang. Jangan Oma menyangka hai salah sangka. Hanya saya nak berjumpa sekejap aja. Nak beritahu hai belanja dah ada. Biar hai lebar senyum bakal bak mentua. Rumah Milah ngopi sawah lansir berbunga biru. Jangan nak Oma jangan marah. Sepoi hijau menantu. Entahlah anak oma, entahlah anak oma, tak serik lagi kau jang diumpet orang. Tak serik lagi kau jang diumpet orang. Alahai anak oma. Milah! Apa ni? Gatal ke? Minta maaf, saya salah orang. Sorry ya. Apa kau nak dengan Milah, Sudin? Entah, mana Udin tahu? Abang Leman kau mana? Kan dia pergi berdua semalam. Alah, Mainap ni. Tanyalah dia. Udin tak tahu. Tak tahu, tak tahu. Semua tak tahu.
Ada lah tak kono tu. Poi berdua, balik seorang. Apalah nak jadi budak-budak sekarang. Nak membunuh orang kau? Yang kau menonggok jalan tu apa? Budak-budak dia. Kat sini ai mendadah tu. Ayo. Kita pula nak marah. Samalah anak dengan ayah. Dia aja yang bodoh. Apa kau tak nak? Apa kau galak dia? Betul? Aduh, orang galak kita dah. Hei. Abang Talib. Kesian ke Pia, Abang. Baliklah, Abang. Tak ada siapa lain nak nolong Pia. Ujang anak kita dah lari, Bang. Pia, percayalah dengan Den, Pia. Bukan Den yang punya engkau. Den berani bersumpah, Pia. Abang Talib. Maafkan Pia, Bang. Pia berdosa pada Abang. Talib, kau keluar dari kampung, Talib. Keluar! Malukun. Den boleh pergi daripada kampung ni. Tapi bukan kena kau, Malukun! Tapi kena Pia. Pia tak percaya dengan Den. Baliklah, Bang.
cinta bersendagak parah, tinggallah langkah yang parah. Kini aku mengigau kesiangan. Kau selalu menjualkan janji, dan akulah yang sering membeli. Sabarlah Mila. Tak ke mana Abang Ujang tu dah. Mengajuk kojak aja tu. Percayalah. Dia takkan balik lagi, Leah. Hati yang sakit. Lagipun Abang Ujang tak percaya cakap Dan. Dia marah ke Dan. Hati dia pun hancur, Leah. Dan Sadak pula lah Abang Amit ni. Abang Amit buat apa? Kau takkan tak kau nak Abang Amit siapa? Yo pun sadap man. Ambil dah satu-satu. Ni habis semua kau gabung ha. Alah bukan tak bayar memang kan. Apa aku duit kau nak bayar ni? Apa kau kan tak ada duit kau? Nah, kita 3 orang. Ai. Ha, angkat kat bawah tu. Ni, kelopongan satu ke dia? Kau makan lah seorang lah. Kan tak koma kelopong tu. Kau punya nanti kau jawab. Macam mana dia Amit? Bawa lah dari. Tak sabar tu makan kelopong lah cokit. Dia mesti kena tinggal punya. Siapa pula orang tua tu? Rim. Siapa orang tua tu Rim? Tak kena ada orang tua tu dah. Semacam ni orang tua tu. Cari kau tak? Cari saudara tu. Jangan pak saudara kau tak? Pak saudara Dan taklah tahu macam tu. Siapa saudara dia Rim? Mana dia tahu? Kau ni banyak mana soal lah. Kalau kau nak tahu kau lah tanya orang tua tu sendiri. Kau ni ngalahan spy pula. Alah, Adan tanya takkan tak boleh. Kan Dan ni ada gaya jadi polis. Ada hati nak jadi polis. Sadarlah diri tu sikit. Eka tu pendek. Mana boleh jadi polis? Bangang. Pendek jadi polis. Sadarlah sikit. Basah muka kau. Habis muka orang-orang. Hei, budak. Mana Rim? Bangun nak. Sakit tak? Sorry, Pakcik. Kau ni anak siapa? Siapa orang tua kau? Nama saya Sudin, adik Sudin. Mila. Aha. Ayah Udin, ketua kampung ni, Pak Balukon. Mak kau siapa? Udin pergi dulu lah, ya. Mila sakit, pergi maklum. Yolah, Din. Udin! Tunggu dulu, Den! Tunggu! Kau Udin datang lagi! Cik Rahim ke? Mana abang kami ya? Bagi cepat.
Kami tak ada masalah lagi. Barang? Bang apa pula? Baju seluar saya ada lah. Itu pun 2 hari tak basuh. Babu! Apa ni? Yang coba main kami kau! Mana? Dah, bawa dah. Nak ke mana ni? Kau iya pun tunggulah yang balik dulu. Jangan. Apa ni mukul orang ke pasar je? Awak dan Rahim cuba nak menipu kami. Ni apa ni? Kalau Rahim yang menipu, lanyaklah dia apa saya pula. Bonang ni tu orang. Bujang. Mana abang kami Kalau tak mau sakit, baik bagi tahu. Marah ni. Dan Ujang lah, bukan Bujang lah, bongok. Tak apa, bang. Ajar dia, bang. Apa? Ani nanti dulu. Ni, nampak tak? Ujang bin Talib. Nombor kad pengelian 092894. Dari lahir saya 26/12 tahun 60. Bos. Ya. Dia macam ni pun ada orang dunia. Apa kena buat, Teman? Kenapa Milah jadi macam ni? Semalam kan kau yang pengantar sekomban. Kenapa tiba-tiba hari ni balik seorang diri je? Kau ke mana? Ini yang susahnya, Pak. Susah apa pula ni? Kan dah bertanya ni, Kenapa Milah jadi macam tu? Semalam kan elok, tiba-tiba balik-balik dah lapam-lapam. Anu apa? Ujang, Pak. Ujang? Ujang? Kau jumpa Ujang, Leman? Ya. Inilah yang susahnya maklum. Pasal Ujang lah puncanya. Habis, Ujang kat mana, Leman? Kereta saya rosak maklum. Jadi, saya dengan Milah terpaksa sewa hotel. Diorang sewa hotel. Apa? Hotel? Jadi kau dengan Milah dah. Bukan, Pak. Maksud saya, kami tak tidur sama. Milah bilik lain. Saya bilik lain. Ujang rupanya sewa hotel yang sama. Ujang nampak Milah. Jadi, dia sangkukan saya macam yang apa cakapkan tu. Macam cerita Nustan mak jadi dah. Ini semua kena anak kau ni. Macam-macam kau jual menyusahkan orang. Kan dah tahu si Milah dengan si Leman nak tunang. Buat apa dia kacau-kacau ya ni? Cakap tu biar beralih sikit tu ketua. Milah tu sakit. Bukan dia anak Den. Apa dah dibuat dia budak Leman ni, Siapa tahu?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Bismillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. Bang. Di jam bang. Murah je bang. Jadi abang kata RM10 je bang. Jam elok ni bang. Jam betul ke ni? Jam elok. Tengoklah apa brand dia tu. Tak apalah. Saya pun ada jam ni. Ambil lah bang, saya. Tak apalah. Bang. Di jam bang. Murah je bang. Apa? Ya, murah. Habis bang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah. Tulis no parking. Tapi orang ada parking ni. Apa ni? Oi! Sini ada orang lah. Tak boleh di sini lah. Orang buat tidur lah. Duduk pun tak boleh. Nyebok. Saya! Makak tidur tu kan? Dia pandai kau. Cing solo. Talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katib, apa khabar? Baik. Apa khabar Hasan? Macam biasa. Alhamdulillah. Talib. 25 tahun kau menghilangkan diri. Tiba-tiba kau balik hari ni. Dan boleh pergi. Setelah kita selesaikan perkara ni, panggil Salma. Sekarang juga kita bersemuka. Lukun. Astagfirullah, Lukun. Salma. Meh ke rumah Dan dululah. Kita makan. Lepas tu kan baru kita cerita panjang. Tak payah, Katib. Kat sini ajalah. Dia dah tak sabar nak dengar cerita kau tu. Yalah kalau macam tu. Ujang anak kau tu, dia dah mengajuk. Dia tak dapat nikah dengan Milah anak Mak Lukun.
Dan dah lari pun pada kampung ni. Tak habis-habis melukun dengan perangai. Macam itulah gaya Talib. Patutnya orang semakin tua semakin berubah. Ya. Ini tidak. Macam tu ya. Dan nampak apa yang berlaku. Senewara tadi berkemain cantik betul. Kau berpolok-polok Talib. Lukun. Dan cuma menolong orang. Salmah tu dia hanya. Kau dah balik rumah kau? Rumah? Rumah siapa, Katib? Rumah kau lah. Jadi, kau belumlah jumpa dengan Piah? Kau tak coraikan dia? Elok benar lah tu. Elok macam mana, Katib? Yang kau tak coraikan Piah. Piah pula tak ada minta pasah. Bermakna kau berdua ni masih lagi suami isteri yang sah. Kan macam tu? Sampai hati abang buat Piah macam ni. Kalau abang nakkan dia, apa abang nikah dengan Piah? Tapi... sudahlah Talib. Lupakanlah perkara yang lama tu. Eloklah kau balik. Baliklah Talib. Piah. Astaghfirullahalazim. Kau sakit, Jang. Apa penyakit dia? Apa penyakit itu, Dukun? Apa penyakit itu, Dukun? Saya minta balik dulu lah, Tok Ketua. Saya minta balik dulu. Ni, pengawal semua ni nak sedia dia? Itu Tok Ketua sedia telah. Gaya pun tunggulah lu minum lu ke apa-apa lu. Tak apa, Tok Ketua. Terima kasih saja. Saya ni tak boleh minum kek mahal sakit. Kalau macam tu, elok mana lah tu. Ayolah. Ya, dia nak ajak kau pergi kelumpuh. Kau nak ikut tak?
Buat apa? Tak naklah. Buang masa je. Apa nak buang masa tak? Kita boleh jalan-jalan, beli barang sikit, tengok wayang. Macam-macam lebih kumpul lah. Siapa nak ikut kau? Ada rancangan yang kepala dia tu. Dan kesian kat kau ni lah. Asyik nonggo je kat kampung ni. Yang kau lama dalam bilik ni buat apa? Mana pula poi si Rahim ni? Ke dompet kojo tak ada. Ke rumah tak ada. Apa dia nak buat ke lumpur ni? Rahim ni apa pula kojo Kenapa pula orang tu cari dia? Bang apa? Tak pasal-pasal dia di Mansur. Rasa hibah ini tiba, ku merana kini engkau pergi tanpa kata, tanpa kata. Diriku, hatiku tak ubah kaca terhampat ke batu. Rasa hibah ini tiba, ku merana kini engkau pergi tanpa kata, tanpa kata jua. Kau hancurkan oh hatiku, hatiku tak ubah kaca terhampat ke batu. Kau bawalah oh hatiku bersamamu, Adinda. Kau bawalah oh hatiku bersamamu, Adinda. Rasa hibah ini tiba, ku merana kini engkau pergi tanpa kata, tanpa kata jua. Mila rupa macam ni jadi gitu. Lambek lah dia bawa dukun malam ni, Man. Entah lah, Man. Mila tu dah tinggal nyawa ikan tu. Kau tahu tak? Tahu tu, Rim. Memang dah tahu. Yang tu rahsia ni, Man. Mila tu
Dah kau nubik guna-guna ujang. Guna-guna ujang? Iyalah. Dukun mana dipakai? Dukun kita tu lah. Eden yang bawa ni pergi ke dukun tadi. Oh. Macam tu. Barulah ada yang tahu. Leha macam mana? Bila nak kau jom tak tu? Leha tu nanti lah tu. Barang belum cukup tu, Man. Belum cukup lah. Rin. Tu, cuba kau tengok. Hoi. Orang datang pun tak nampak tau. Maaf lah ya. Wah. Kau ni macam 20 besar nampak. Apa hal? Kau Man. Mak ui. Bergaya batu hari ni kau Man. Nak ke mana kau ni? Dia nak Seremban kau jap. Mak, kau kan ikut tak? Seremban? Iyo, Seremban. Boleh juga. Kau Man, kau nak ikut tak? Mestilah. Takkan nak tinggal seorang nongok kat sini dah. Kau pun nak pergi naik apa? Kita pergi naik. Setan. Kau Rahim. Rahim lah. Apa ni? Takkan kau ingat kawan kita. Kawan lama. Apa khabar Rahim? Alamak. Lama nampak. Macam mana? Nampak kau tak balik-balik? Orang kaya Kuala Lumpur balik, ha? Apa mimpi kau ni, Rahim? Kita ni orang kampung. Nak balik mana lagi? Alamak. Motor baru lah. Ha? Hebat kau, Him. Ini mesti menang ekor tak? Apa pula lah kau ni, Man? Habis tu? Kan dia ni ada kojo. Dia gaji lah. Teruklah kau ni, Man. Rahim ni kan pegawai muda. Ha? Macam Cik Rahim, betul tak? Rahim! Apa hal, Mak Long? Rahim, bila pula kau sampai ni? Khabar, Mak Long? Ui, dah lupa kau cakap gitu, Rahim. Maaf, Mak Long. Tersasul pula. Ada kau jumpa Ujang tak? Ujang? Tak ada, Mak Long. Apa hal Tolonglah carikan Ujang. Suruh dia balik. Entah manalah koi budak tu. Sabarlah, Mak Long. Saya nak ke Seremban ni, sama lah, Man. Kalau saya jumpa Ujang, saya bawa dia balik. Iyo, Mak Long. Ni, buat belanja korang, ya? Alah, tak payahlah, Mak Long. Duit saya ada, cukup ni, tak payahlah. Simpannya lah. Kau nak bagi juga apa salah, Mak Long? Saya tak minta. Lah, apa situ lah kau simpan tu? Untuk keselamatan. Terima kasih lah, Mak Long, ya. Pergi belanja. Ya, samalah. Tapi jangan lupa cari Ujang, ya. Iyo lah, Mak Long, iyalah. Saya janji. Malam balik dulu. Iyalah. Ya. Baliklah. Elok batu kau balik ini, Rahim. Pinjam motor ni, Rahim. Kau mana ada lesen? Tapi kau janganlah gaduh, Him. Dia ni terah motor ni. Tengok. Macam mana start motor ni? Macam tu lah. Tapi ya. Habis dah nak pergi aku ni. Kau tinggal lah. Kau pakailah sekarang tu. Pertama nak Rahim ni bawa balik lah. Kau Seremban nak bersikap apa? Bau botol lah kau ni. Okey, benar dulu lah. Jangan.
Hai, Laman. Masuk. Kau tengok kau lain macam yang ni. Tunang kau lagi ke? Kepala aku ni macam nak pecah lah. Pecah? Siapa nak mukul kau ni? Biar aku ajar dia. Bukan orang nak pukul aku. Habis? Jiwa aku ni sakit dibuatnya, kau tahu tak? Sakit jiwa. Aku ingatkan kau jumpa Dr. Guna. Dia tu pakar bahagian menyambung-nyambung wire tau. Dr. Guna pun tak guna. Tak guna betul lah bercakap dengan kau, Sok. Kau tak faham lah. Pasal tak faham lah aku tanya kau. Kau cakap belit-belit tu lah. Aku tak faham. Ya. Aku pun tak faham apa yang aku cakap. Apa yang aku cakap tadi, Sok? Lah, memang kau ni memang teruk lah. Aku balik dulu lah. Tapi kau jangan lupa jumpa Datuk Kunal tau. Dia mesti faham. Okey. Dia yang tak faham cakap kita. Kita pula yang dia kata tak faham. Dr. Rama ke Dr. Guna? Dr. Guna? Guna. Jangan-jangan Dr. Kereta tak? Guna. Ini baru betul. Guna. Mila, teruk kau Mila. Guna, Mila. Mila. Wahai. Cakap tu baik-baik sikit tu ketua. Jangan kau sadap mulut aja. Hei, Milah tu tak ada kata lain dia sabut-sabut. Ujang, asyik-asyik ujang. Kalau sahih lagi yang si ujang tu konon dia. Itulah tak ada si Milah. Sayangkan ujang. Ayah dia aja yang tak faham perasaan orang lain. Dah sakit budak tu. Anak kita pula dituduh buat macam-macam. Jadi, betul lah si ujang tu konon Milah. Siapa cakap? Eden korban si Milah tu sakit sebab rindukan ujang. Ini dak. Kita aja nak ikut cakap dia. Apa tak suruh menantu lawa ketubek kan? Udahlah tu. Jangan kau nak naik darah lagi. Darah dia ni dah mendidih pun tahu tak? Apa? Apa penuh budak ni? Apa pula kau ni macam kau jadi plastik je ni? Kali asu, Din. Cuba cakap perlahan-perlahan sikit, Din. Kak Mila pengsan. Copek lah, Ma. Pengsan? Mau kita pergi. Tunggu. Sepoi sama. Copek lah dia pun. Hei. Pokok-pokok tu kan cicir lah, Kang. Tunggu. Ini. Ayo, manut. Apa tak nak naik je lagi? Tahu kan siapa yang? Kau yo pun tunggulah kita dulu. Ya, peganglah kau kuat. Nyampe. Ayo. Kau kuat tu orang tu. Ilah betul sakit pada kan ni. Ya. Poning kepala den. Oh Mila. Sakit dado den. Oh Mila. Sakit dado. Panela soe badan. Sakit semua. Sakit langsung nado.
Banyak emosi nih. Ah, nanti dah dulu. Duduk dulu. Kita dah bayar. Nanti. Tak malu. Ah, biarlah deh. Ah, bunga apa nih? Pantangin musik, ini bulu, nak joget ya. Lawa lampu teman. Sampai bila nak ikut dia orang ni? Eviden dah ada, cukup je lah. Sabarlah sikit, Ibrahim. Takkan tengok rumah ke? Baru 2-3 hari. Bukan. Kontak dia orang semua kita dah tahu. Buat apa nak tunggu lama-lama? Iya. Supply? Dari mana? KL je lah kita tahu. Sini? Ha. Dia ni. Siapa? Apa tulis ni? Man. Macam man. Ha? Boleh ke nampak sana dengan masalah dia orang ni? Kau ni. Sampai aku soman pandai pula merebas sampah. Sampai rentak hati kau buat. Ha. Apa yang kau cakap ni? Tuhan. Seorang je, Dek. Ada nampak lebih pada seorang? Sanyum. Melawan, Man. Melawan nampak, Rim? Seorang aja, Dek. Boleh abang teman kan? Kalau sudi. Joki, Rim. Joki. Masak, Man. Masak. Rim. Kau kono, Kang. Tengok perangai dia orang-orang tu. Lama-lama kita pun jadi serius macam dia orang tu. Rim. Habis kau nak tinggal mana kau? Kau tunggulah kat bus stand Langgarang. Alah, kat gunung je kawan. Berambus lah. Siapa dekat memilah tu Leha? Mak lo nak main up tadi, ada nampak Abah kat mana mak? Kata nak pergi ke Kelantan. Barang murah kat Sanun. Kin salam je lah mak kat milah tu Leha. Potang karang mak datang ya. Yalah. Saya pergi dulu lah ya mak. Baik jalan ya. Yalah. Leha! Rahim, apa kau buat ikut dia ni? Nanti dulu, Leha. Dia nak bercakap dengan kau. Kocap yo. Kau orang bandar, pegawai besar. Mana layak bercakap dengan Dan, anak kampung ni ha? Jangan macam tu, Leha. Dan balik ni, botol-botol kan kau. Jumpa Dan. Hai, dah tak ada nak darah lagi kau kat kelumpur tu lagi dah. Dan sayang kau, Leha. Kalau tidak, buat apa Dan balik? Sayang apa? Karim musik Dan dulu. Dan tak nampak muka tampar muka Karim tu. Apa? Kau takut? Apa mempegang ni? Nampak ke orang gang? Kita jumpa tompek biasa malam ni, ya? Ingat kau lagi, ya? Dan ingatkan kau takut nak pijak lumpur kat sawah tu dah. Dan tak pernah lupa. Nak jumpa baik apa? Macam dululah. Pukul 8 ya?
Kelucu sangatlah. Okeylah mandi dulu. Tak payah mandi-mandi. Lap-lap sudahlah. Pula kacau daun. Sorry, bilik ni saya dah sewa ni. Apa ni? Kalau nak sewa bilik pun sewa bilik lain. Jeff. Jeff? Siapa dia ni? Abang awak ke? Bukan abang. Tapi bini kau Ampun bang. Bang bukan saya bang. Dia yang paksa saya bang. Ampun bang. Oh, ni kerjamu Bini orang pun sapu. Okey. Saya minta maaf. Saya tak tahu. Tadi saya ajak dia dendak aja. Okey? Awak boleh ambil suai awak balik. Awak nak gigit? Lawa muka awak. Kamu kena bayar ganti rugi. Apa yang rugi? Awak tak rugi apa-apa. Saya yang rugi. Bayar duit bilik, duit makan, abuk pun tak dapat apa. Awak jangan kau ajar. Mu kena bayar ganti rugi. Nanti. Lah, 10 riyal. Awak gila. Hei, ayah kacing tak dapat tahu. Ayam, senang tak? Lepas kepala orang. Apa ya? Hei. Nasib baiklah duk dia maklum-maklum ni. Perempuan tadi dah turun ada. Tapi dengan 2 lelaki. Yang tadi itu ada atas lagi. Kau tak cek yang 2 orang tu? Aku takut pecah pula. Tapi aku dah ambil gambar dah.
Kau kemana, Rim? Kamu bona ni? Jangan tanyalah, buat sui dia ni. Alah, dah dapat betina marah pula. Keladen patutlah marah kat kau. Sudahlah. Rim. Macam mana? Best tak? Kes nayo, man. Belum sampai apa-apa lelaki dah datang. Habis? Dia minta ganti rugi. Habis, kau bayar tak? Tak bayar tak kau? Pisau melokeknya Tak bayar apa? Dia pakai pisau, Rim. Asah lah tu. Kau ni macam tahu-tahu pula lah. Kau tahu, Rim? Kalau lah sama dong, mengekek dengan belakang kau. Hero kampung kena tipu. Diamlah. Duit dan habis. Abuk tak dapat. Itulah kau. Beliau bona ngajak Ren tadi. Belanja makan, Man. Belanja makan? Ini yang sadap cerita ni, Rim. Kau tahu? Eden pun kono macam kau ya. Kau pun kono, Man? Kono ya? Iyo. Mula balik. Kau bawa motor ni. Ampun Kamilah, maklum. Kamilah. Sudahlah tu Mila. Sabar jelah. Mak Long dah suruh Karim sama Lokman cari dia ke Seremban tadi. Abang Ujang takkan balik lagi, Mak Long. Dia marah ke Mila? Dia... Mana Liha, Walu? Entahlah, Mila. Tadi kata nak ke sini menjaga kau, Entah mana pula lah Poi. Kau nampak Kak Leha aku tadi, Din? Kau ingat tak, Mila? Masa tu, Mak Long dengan Abang Ujang kau ke kebun. Kau datang. Apa dia buat? I
biarkan budak ni macam ni. Elok bawa ke hospital. Yolah. Ya. Hai, Leman ni pula. Mana pula dia tak tiba-tiba ni ya. Inilah. Kau ni ke mana yo Leha? Memilah mencari kau dari tadi lagi ha. Alahai